So eKYC, kalau kita sebagai orang dewasa, kita ada nak buka akaun bank ataupun akaun CDS saham, semuanya memerlukan kita memperkenalkan diri. Jadi bila ada eKYC ni, kanak-kanak ni tidak lagi boleh berselindung di sebalik identiti palsu. Kita lihat tak kes di Petaling Jaya dan juga siri yang viral tempoh hari, siri adolescent di Netflix. So yang mana kanak-kanak ni buat bully cyber sampai kanak-kanak ni membunuh bila dia reject apa semua. So bila ada macam ni, senang untuk kita tahu siapa dalam ataupun wajah di sebalik identiti social media tersebut. So inilah sebab apa kena ada eKYC. Dan benda ni tidak baru. Kalau tuan-tuan ingat, dulu kita wajibkan siapa nak beli nombor handphone, nombor telefon tu kita kena daftar. So adalah benda yang sama. Cuma sebalik nombor handphone tu kita tukar sekarang pada eKYC bila dia orang nak buat social media ataupun email dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang kebebasan maklumat ataupun menghalang kebebasan bersuara, dengan ada eKYC tidak menghalang kebebasan bersuara. Tuan-tuan ataupun anak-anak tuan-tuan masih bebas bersuara. Cuma ada kawalan dan dia boleh dipertanggungjawabkan. Apa yang kita bersuara ni, yang dikatakan kebebasan tu, mestilah datang dengan tanggungjawab. Kebebasan ni tidak datang dengan percuma, datang dengan tanggungjawab. Selain daripada itu, kita juga ada Akta PDBA. Maknanya kalau ada yang orang ingin mempersalahgunakan maklumat, data maklumat peribadi ni tertakluk pada data Akta PDBA tersebut. Okey, jadi saya bersetuju dengan langkah terbaru yang diambil oleh kerajaan ni, sebab even dalam Islam pun umur mukallaf adalah 15 tahun. Kemudian saya nak tunjuk satu kes. Baru satu jam lepas kanak-kanak parah di Kelah, ibu bapa ditahan. Kes ni kalau anda tahu berkenaan dengan game Roblox, kan? So kanak-kanak ni telah diarahkan oleh game tu untuk mengelah adik dia umur 9 tahun, kelah adik dia umur 6 tahun. So kes masih dalam siasatan, kan? Saya pun tak komen lebih tentang kes, tapi lebih ada banyak keburukan untuk kita memberikan seorang kanak-kanak ataupun remaja yang umurnya masih belum mukallaf, belum ada kebertanggungjawaban, kan? Jadi eloklah langkah ini diperkenalkan dan saya bersetuju 100% lah. Satu langkah yang baik, reform yang baik, gerakan Islah yang baik.